Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa tabi'ahudah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah? Bagaimana Ramadan anda kali ini? Saya berharap Ramadan anda pada kali ini menjadi Ramadan yang mana diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Kerana terdapat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, yang mana pada ketika itu, ini adalah merupakan hadis qudsi ya tuan-tuan. Ketika itu malaikat Jibril alaihi salam dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki minbar untuk berkhutbah. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Dia berkata apa? Abdan. Dia kata, minta maaf, bukan abdan, bu'dan liman adraka ramadana, bu'dan liman adraka ramadana falam yughfar lahu. Bahawasanya alangkah malangnya seseorang yang mana dia dapat masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dia itu keluar dalam keadaan dia itu tidak diampunkan dosanya. Lalu Nabi SAW menjawab apa? Amin. Moga Allah mengkabulkan doa Jibril alaihissalam. Bayangkan tuan-tuan, ini merupakan orang-orang yang rugi masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dia keluar dalam keadaan sama seperti dia masuk sebelumnya itu. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, dalam kita melihat kewajipan bulan Ramadan, dia dimulakan dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iaitu apa? Perintah ini ke atas orang yang beriman. Dia bukan ke atas sebarang orang. Dia bukan kepada orang-orang seperti non-Muslim ke, ataupun orang yang mana munafik masuk Islam kemudian dia tidak mahu mengamalkannya, tetapi kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, kamu telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bayangkan, perkara ini diperintahkan kepada orang yang beriman, orang yang mana mempercayai Allah dengan sebenar-benarnya, dan diwajibkan ke atasnya itu berpuasa. Tetapi puasanya itu tidak mendatangkan manfaat kepadanya dan tidak dapat menghapuskan dosanya. Kalau kita renung kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im. Iaitu apa? Puasa itu merupakan perisai kepada orang yang berpuasa. Kalaulah dia itu sedang berpuasa, maka janganlah mengatakan perkara yang keji, janganlah buat perbuatan-perbuatan yang menampak dia tu bodoh. Kemudian sekiranya ada orang ingin ajak dia bergaduh, ingin ajak dia keji mengeji, maka cakaplah aku ini berpuasa. Kemudian Allah dalam hadis itu, apa yang Nabi kata? As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Siam itu, puasa itu merupakan untuk Allah dan Allah pemberi kepadanya. Bayangkan, pahala ini direct datang daripada Allah, tetapi puasa ini tak mampu menjadi perisai daripada melakukan perkara-perkara dosa, malah tak dapat diampunkan pun sebarang dosanya itu. Rugi tuan-tuan. Kalau kita masuk dalam Ramadan, dalam hadis yang awal-awal saya baca tadi, masuk dalam Ramadan tetapi tidak dapat diampunkan. Sebab sesungguhnya kalau kita dengar ayat Al-Quran, dia kata apa ayat Al-Quran? Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perkara-perkara yang baik itu, pahala yang kita buat, perkara-perkara baik, amal soleh yang kita buat akan menghapuskan dosa. Bayangkan dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Dalam hadis dia kata apa? Wal hasanatu bi ashri amsalha. Satu perbuatan seperti 10 kali ganda. Itu dalam bulan puasa. Kemudian dalam ayat Quran, perbuatan amal soleh biasa dia kata apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Iaitu kalau siapa yang buat perkara baik dapat 10 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, buat perkara soleh dalam bulan lain
satu perkara soleh dapat 10 pahala. 10 pahala itu bila mana dilakukan dalam bulan Ramadan, dalam ikut hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, darabkan dengan 10 lagi, jadi 100 tuan-tuan. Satu amalan bersama dengan 100 tadi kali ganda itu, dia akan menghapuskan dosa. Sepatutnya matematiknya sebegitu. Tetapi malang sungguh orang yang mana dia masuk dalam bulan Ramadan, yang amal soleh itu berlipat kali ganda, tetapi keluar dalam keadaan dia tidak mendapat keampunan. Moga-moga dengan perkongsian sedikit ini dapat memberikan manfaat dan kita muhasabah diri kita sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan Ramadan Karim, Allahu akram. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.